Tahu tak, kat bawah seat belakang Proton Emas 5 ada storage multipurpose yang comel? Mari saya tunjukkan kegunaan storage ini. Saya nak simpan 3 pasang kasut ini. Kasut pertama, kasut kedua dan kasut ketiga disusun secara melintang. Saya cuba nak simpan beg toiletries, beg yang ada tuala mandi, tuala muka dan kain pelikat, serta charger container. Senang nak capai kalau travel, stop di R&R untuk bersihkan diri dan solat. Memang muat dalam storage comel ni. Nak masukkan beg telekung pun muat juga ni. Seterusnya, saya cuba masukkan payung, emergency warning triangle dan tire repair kit. Jom kita masukkan ketiga-tiga barang ni. Confirm muat dan banyak lagi ruang untuk isi barang-barang lain. Yang penting kita tahu nak manfaatkan storage ni. Kereta kita pun nampak kemas dan cantik.